Hello guys, assalamualaikum, welcome back to my channel E-Vlog. Okay, thank you kepada korang yang mana yang dah support aku punya channel, yang mana yang dah tekan button like, comment, share, dan apa yang paling penting, korang kena tekan button subscribe. Okay, so aku dah lama gila aku tak buat video. Kali ni aku nak buat video dan ini konten yang agak bodoh lah aku rasa. Okay, aku tak sorang-sorang, aku bersama dengan ni. Ada seorang lagi si bodoh. Ini yang mengajak aku buat konten ngarut. Okay, aku nak ke mana? Kita nak pergi explore sebuah kilang ayam. Kilang terbengkalai guys. Terbengkalai, kilang yang dah lama. Dengar cerita kilang tu memang agak seram juga. Okay, tapi tak tahu lah apa ada kat dalam tu. Cuma kita nak explore, kita punya niat nak explore, bukan parah. Okay, kalau parah ni dia lain. Dia ada bawa sensor-sensor dia, tak ada. Ni kita je bawa kamera. Nak pergi sana, kita nak tengok saja. Harap tak ada benda bukan-bukan lah. Jadi kalau ada pun dia je lah. Okay, so kita tengah on the way nak pergi ke kilang. Tak jauh pun. Kilang ni pun ada dekat dalam Keluang saja. Mana yang tahu jalan ni tahulah. Okay, so nanti dah sampai ke kilang, aku akan tunjuk. Okay geng, inilah kawasan kilang lama yang dikatakan tu. Tapi kawasan dia agak bersemak. Ada jalan. Sorry. Aku pun tak perasan. Jalan. Mat, Beranak. ini angker sangat Mat. Kau tak boleh ajak aku siang-siang ke? Ha? Ini kau gila. Ini kita tengok pun kita takut. Bismillah. Masih terfikir lagi nak masuk ke tak nak? Oh, nak masuk ke tak nak Masih fikir lagi Dia tengok keadaan. pagi. Aku takut belakang ni. Belakang ni tu aku lupa jalan. Kau lupa jalan tu? Lupa jalan. Relax lah. Aku nak tengok. Sekejap. Inilah kilang lama yang dikatakan. Aku tak tahu macam mana. Lupa dia punya kapal. Kita pula tak bawa ni parang ke apa. Macam mana? Dia ada satu spot ni tadi. Dekat depan. Ada satu kolam taking darah. Depan mana? Depan ni? Depan ni. Oh. Tapi tu lagi besar apa ni? Itu ikan. Ada ikan? Dari kali kita boleh rekit lah sikit. Betul-betul bersemak.
Ho. Anjing agak banyak guys. Ni aku tak puas hati sekarang lampu kau terang. Ni apa pula? Dia dulu mak dia ni. Oh. Biasa bangunan lama mesti Mak Gian punya pot. Tapi aku pelik lah, Mak Gian ni berani hati dia. Dia dengan setan boleh jual. Ini yang ni, belakang ni. Ini macam mana nak masuk tuan? Betul. Ada cair. Ada cair aku lupa. Jom. Hah, ya. Member tak puas hati sebab dia tak jumpa binatang tu. Kita bukan nak. Kita explore. Jadi kau dapat tahu lah. Main tu yang mana hati-hati kering macam Kimi cakap tadi. Kau letak kamera, kau boleh duduk kat situ berjam-jam. Kau orang try. Kita orang tidak kita orang just pusing-pusing balik macam dia pun tak sempat kan kau. Ni kita tengah lagi cari pot lagi Pot lagi. Kita tengoklah situ kalau boleh parking tepi ke. Kita pergi lah. Boleh insya-Allah. Okey. Ni kita nak pergi ke Diamond Hill. Okey, yang mana tempat yang aku pernah explore sebelum ni. Tapi tu waktu siang. Yang ni waktu malam. Kita nak explore waktu malam. Kita nak tengok angka ke angka? Angka ke tak angka? Okey. So sekarang kita dah sampai ke Diamond Hill. Kita boleh parking dalam lah parking dekat ni. Tu lah. Kita dah sampai ke Diamond Hill. Okey. Ni dia. Pada waktu malam sini. Tu ada laluan. Ada ni ada jurang. Ini tempat balik bahaya ni je. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lah aku hari tu aku lalu sana tau. Belah sana. Belah sana. Patah balik lah. Mungkin patah balik. Sini lah. Lampu kau terang siut. Ada bawa apa-apa senjata tak? Tak ada. Ini tu kolam dia. Tu kolam tu betul. Ada air lah. Hari tu aku pergi kosong mat, tak ada air. Ni ada air ni. Hari tu aku boleh lalu sini. Boleh masuk dalam ni? Tapi tak ada air. Ni ada air ni. Hujan agak. Yang kau jumpa orang tu dekat mana? Kat belah atas. Belah atas sana?
Mantap, Bib. Ni tempat dia. Ini mantap dia. Kita bawa pintu. Tapi ni penuh air ni. Ini sebab musim hujan ni. Oh, dia penuh Penuh. Ni penuh sangat ni. Nampak oh, sampai situ tengok airnya. Ni air daripada gunung atas tu dia turun bawah ni. Ada bunyi. Aku nak ambil gambar pakai iPhone lah. Jangan buat bunyi. Dalam tau kau nak ambil. Wah, ni mancing Ada tak ikan? Tu lah. Dia punya ni banyak sangat. Ini kolam ikan dekat Diamond Hill dah biasa. Macam ikan ni. Dah sana apa lagi ada? Sana dah tak ada apa. Sana boleh, sana ada spot untuk kita berdiri kau. Kat sana. Tapi ni kau tengok laluan macam ni ah. Ni tak boleh masuk ni. Oh. Ni air tinggi ni. Tidak boleh ke sana. Ke sana agak lapang sikit. Betul-betul buat kerja ni Deal petang tau. Mana ada deal petang? Itu tadi baru deal malam tadi. Plannya petang 3-4 hari lepas. Tapi Boring je pasal kedai makan. Lepak-lepak. Macam nak explore kan. Jadi terus. Nampak? Air penuh. Ni dalam ni. Yang ni kata 14 dalam. Tak ada kan? Tak tahu lah dulu dah ada kita lah, sekarang tak tahu. Dalam. Air sini turun ni. Longsor ni banyak kenangan dia. Tu banyak. Atas. Bukit Batu, Gunung Batu. Air tu kering korang boleh tengok perbezaan dia. Tak nampak tu ni aku punya ni. Apa? Kau punya lampu juga terang lah. Panas lah. Ya terang sangat. Korang boleh tengok aku punya video yang sebelum ni. Ikan puyuh. Video yang sebelum ni korang boleh tengok memang kering kontang tau sini. Kan? Video tu pun baru je. Berapa bulan? Memang gila. Air boleh penuh. Tak tahu lah dekat kamera ni boleh nampak ke tidak air tadi tu. Macam nak pergi mancing kau ni? Sini. Ini kecil-kecil kecil-kecil kita ni. Seronok bai sini. Ini tempat paling seronok sekali yang ada kat Keluang. Tak ada tempat lain dah. Sebelah sini ada apa? Tak ada apa ni. Biar air di sini. Ini dah kalau gerun sikit.
tak boleh lalu ni. Hari tu aku lalu daripada Gelonsor. Kau naik dari dulu tu? Best tu. Tapi sebab tak ada air tu. Kau bagi berapa orang mesti? 3 orang. Tak ada air boleh lalu tengah-tengah. Gatal-gatal siut. Sebab tu kita kena hidung panjang. Inilah dia. Explore, kita punya explore. Okey. Sini nak try. Sini tempat naik atas dia tu. Tempat tadi lah. Dia naik atas. Okey, so mana-mana orang keluar, kalau korang rasa ada tempat-tempat yang aku boleh explore, tapi waktu siang lah. Kau mau pergi tu? InsyaAllah kita orang pergi. Deal waktu siang, tapi perginya tak tahu malam ke siang. Nasib. Okey. Alhamdulillah tak ada benda yang bukan-bukan. Apa gila pukul 1 pagi pergi sini. Memang tak betul. Okey geng, so video kita sampai ke sini ya untuk kali ni. Kalau korang ada tempat-tempat yang angker-angker, korang boleh beritahu. Nanti kita orang dalam 4 petang macam tu kita pergi lah. 4 petang? Petang jadi apa? Okey. Tadi macam itu je lah video dia. Sedikit sebanyak. Kalau parah tak macam kita orang. Kita orang memang jalannya laju je. Usah gerak. Jangan tunggu. Tunggu memang dia datang. Aku memang tak nak bagi dia datang tadi. Jadi macam itu je lah. Semua kata-kata lah. Okay. So kita akan berjumpa di next video yang akan datang. Thank you kepada korang yang mana yang tengok. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Okay. Okay, ciao.